Persoalan demi persoalan. Kadang-kadang confuse juga. Nak bawa ni crane ni, guna lesen apa? Lesen E atau lesen kelas H? Perlu GDL ke tak? Hai, muskil juga. Kita cuba kupas satu persatu. Ni, yang kat belakang ni, dia dalam kategori jentera. Untuk yang berkenaan, dia dalam kategori jentera. Kenapa dalam kategori jentera? Cuba tengok betul-betul kat tepi. Ada tulis BDM ke? Berat dengan muatan. Ada tulis ke berat dengan muatan? Dia cuma ada tertera berat tanpa muatan. Berat tanpa muatan. Dia tak ada tulis pun berat dengan muatan. Jadi dekat situ dia telah menyatakan kenderaan ni adalah dalam kategori jentera, bukan motor lori. Dia dalam keadaan jentera berat beroda. Kalau berat dia melebihi 5,000 kg, so dia jentera berat beroda. Jadi lesen yang digunakan adalah lesen kelas H. Andai kata lesen jentera ni perlu guna lesen E, dia mesti ada tulis berat tanpa muatan, menyatakan kelas lesen yang boleh bawa, dan berat dengan muatan apabila muatan dinaikkan, dimuatkan. Jadi dia ada berat tanpa muatan dan berat dengan muatan. Barulah kenderaan tu boleh guna dan perlu guna lesen kelas E. Dan jika dia adalah kenderaan perdagangan, dia perlu lesen GDL. Tapi lesen ni, kelas H ni, crane ni, dia tak ada pun berat dengan muatan. Dia cuma ada berat tanpa muatan, yang menyatakan lesen kelas apa yang kita boleh guna. Jadi lesen crane ni dia lebih kepada jentera beroda yang menggunakan lesen kelas H. Dan dia tak perlu GDL sebab lesen ni perlu mohon di CIDB untuk kegunaan kerja. Lesen memandu mohon